Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan sambung masih lagi di bawah tajuk ibu susuan yang kedua Nabi Muhammad, iaitu Halimatus Sa'adiyah. Halimatus Sa'adiyah telah memulangkan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya sebanyak 3 kali sepanjang tempoh penjagaan Halimatus Sa'adiyah. Selepas 2 tahun menjaga Nabi Muhammad SAW, Halimatus Sa'adiyah memulangkan baginda kepada ibunya. Akan tetapi keluarga baginda bersetuju untuk membenarkan Halimatus Sa'adiyah menjaga Nabi Muhammad selama 2 tahun lagi. Ketika baginda berumur 4 tahun lebih, berlakulah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Baginda telah didatangi oleh malaikat Jibril ketika baginda sedang bermain dengan kanak-kanak lain. Jibril telah membelah dada Nabi Muhammad dan mengeluarkan hatinya. Hati baginda dibasuh dengan air zam-zam di dalam bekas daripada emas. Selepas peristiwa itu, Halimatus Sa'adiyah berasa bimbang akan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Lalu, Halimatus Sa'adiyah telah mengembalikan baginda kepada ibunya. Adik-adik, tahukah adik-adik darjat seorang ibu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang membawa maksud ibu kamu adalah manusia yang paling berhak kamu berbuat baik padanya. Kemudian ibu kamu, kemudian ibu kamu, kemudian bapa kamu. Qala Rasulullah ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka. Adik-adik, jom kita berbuat baik kepada ibu kita, kerana terdapat hadis yang menceritakan tentang berbuat baik yang paling utama adalah kepada ibu kita. Semoga ibu kita berada dalam kalangan orang-orang yang dimuliakan Allah. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.